Bilal dan juga ibunya bernama Hammamah. Mereka berdua ni adalah hamba milik daripada Bani Jumah. Apabila majikannya bernama Umayyah bin Khalaf, dia tahu Bilal masuk Islam, maka Umayyah bawa Bilal ke padang pasir. Sama juga waktu tengah hari, ketika tengah panas terik, Bilal ditelentangkan di baring, kemudian ditindih pula dengan batu besar. Umayyah beritahu kepada Bilal, "Hei Bilal, kamu akan tetap seperti ini sampai kau mati, ataupun kau kembali menyembah Lata dan juga Uzzah." Apa jawapan Bilal? Bilal dah tak boleh nak cakap apa. Mulutnya hanya boleh sebut Ahad, Ahad. Ini riwayat daripada Ibnu Ishaq. Ahad, Ahad. Orang kita pun sekarang guna juga kalimat tu. Hari Minggu isteri kejut pergi semayang subuh, "Bang, bangunlah bang, semayang subuh." Orang dah azan dah tu. Ahad.